Dia dah ada menu Korean. Nampak ni. Dulu kita kampung Hulu Melaka. Jom. Biasa kita makan ni roti bakar dia yang 99 sen ni, tu cendol dia. Tapi hari ni tak ada. Muka Korea macam ni, kita nak kena makan menu Korea. Menu terbaru dia di bab Korean. Kat sini semuanya pedas-pedas tau. Korean hot and spicy ramen. Dia punya mie tu, mie ramen tu. Yang ni pedas. Korean hot and spicy chicken chop with peri chips. Disalut dengan sos yang pedas tu. Nak makan nasi? Kita ada nasi kat sini. Korean bulldog fried rice. Nasi goreng dengan Korean punya ayam kat sini lah. Sos dia tu memang pedas. Tekak tu teringin nak makan burger. Apa pula tak ada? Ada burger kat sini. Korean hot and spicy chicken burger with peri chips. Burger ayam pedas. Ramyun. Kalau rasa nak makan berkuah-berkuah, sup-sup, kita try ramyun dia. Jomlah kita test. Dengan irisan telur di atas ramen ni. Biasanya ramen ni memang pedas lah. Ayam dia. Dah lah pedas. Ada lagi cili kat dalam ni. Pedas-pedas dia pedas syok tau. Burger dia tebal tau. Pedas bertambah-tambah pedas. Betul-betul Korean ni. Bila makan pedas berpeluh-peluh ni, terselah Korean aku tu. Sini ada 4 jenis air yang nampak sama je tau, tapi rasa dia berbeza-beza. Memang best lah. Menu Korean ni dilancarkan di semua cawangan dulu kita di Malaysia. Apa tunggu lagi? Jomlah.